Tiga sebab doa ibu bapa mujarab untuk anak. Yang pertama, doa ibu bapa tiada hijab. Sabda Nabi, dengar ni. Tiga doa yang mujarab ataupun mustajab tanpa ragu. Yang pertama, doa orang yang dizalimi, doa orang musafir, doa ibu bapa untuk anaknya. Ni hadis riwayat Tirmizi tau. Yang kedua, doa adalah senjata umat Islam. Tuan-puan, kita dengar selalu kan senjata kan, tapi anak susah nak dengar kata. Rezeki terasa sempit. Jangan pernah berhenti berdoa, sebab doa itu pengubah takdir. Dan yang ketiga, doa plus zikir sama dengan anak dalam lindungan Allah. Kita ni nak doa cepat, nak doa makbul, mesti kena banyak zikir, banyak dapat benda yang baik. Okey? So, yang seterusnya tuan-puan, saya nak bagi tahu satu doa. Doa ni untuk anak yang soleh dan berjaya. Allahumma ja'al waladi minas salihin wa waffaqhu lima tuhibbu wa taradna. Okey? Wa tarda. Tuhibbu wa tarda. Ya Allah, jadikanlah anakku dalam kalangan orang yang soleh dan bimbinglah dia ke jalan yang Engkau redai. Okey? Ni benda ni simple, cepat saya bagi tahu. Simpan posting ni, simpan video ni. Sebab apa? Saya nak bagi tahu, saya ada buka untuk jualan e-book 4 e-book dalam satu pembelian. Tuan-tuan, sangat untung. Harga sebenar adalah RM129, yang sekarang hanya RM29 saja. Cepat dapatkan di link di bio ataupun dekat link di bawah ni. Okey? Cepat, sebab doa tiada hijab daripada anda semua. Okey? Daripada ibu bapa masing-masing. 41 kat sini, saya Tuan Zul.